Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati pengurusi majlis, barisan hakim yang berpaksi keadilan, penjaga masa yang setia dengan ketetapannya, seterusnya sidang hadirin cinta Nusa yang saya muliakan. Berdirinya saya di atas pentas ini bukanlah sekadar untuk melontarkan bait-bait kata tanpa makna, melainkan ingin mengajak sidang dewan sekalian menyelami sebuah mauduk pidato yang berbunyi menghayati 3 prinsip rukun negara demi keharmonian bersama. Hadirin yang dikasihi, rukun negara bukan sekadar ikrar rutin yang bergema di perhimpunan dan bukan jua sekadar wacana perhiasan di dada majalah. Ia ialah kompas moral, tiang sedi perpaduan dan naskah azimat yang memagari kedaulatan undang tanah air daripada badai perpecahan. Baiklah, daripada 5 tiang keramat tersebut, izinkan saya mengupas 3 prinsip utama yang menjadi jantung kepada kelangsungan bangsa kita. Baiklah, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, iaitu benteng jiwa dan akar moral. Agama ialah benteng paling ampuh dalam membentuk jati diri dan integriti insan. Tanpa pasak pegangan yang kukuh, manusia mudah hanyut di bawah arus kebendaan dan keangkuhan. Apabila setiap rakyat menghayati ajaran agama masing-masing, tercetuslah kebaikan, kejujuran dan rasa hormat terhadap sesama insan. Kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan kita bahawa perbezaan iktidat bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan jambatan untuk saling melengkapi dan mengagumi kepelbagaian ciptaannya. Seterusnya, kedaulatan undang-undang, iaitu perisai keadilan dan ketenteraman. Sidang Dewan yang berwawasan, undang-undang digubal bukan untuk mengekang kebebasan, sebaliknya untuk melindungi hak dan ketenteramannya. Tanpa kedaulatan undang-undang, sesebuah negara akan rebah, ditelan kancah anarki yang kuat mendasari lemah, yang berkuasa merampas hak sesuka hati. Prinsip ini menegaskan bahawa tiada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang. Apabila undang-undang dihormati dan ditegakkan tanpa pilih kasih, kestabilan negara terpelihara dan keadilan dapat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Kemudian, kesopanan dan kesusilaan, iaitu cermin budi dan penawar sengketa. Baiklah, di tengah-tengah gelombang modernisasi dan kepantasan alam maya pada hari ini, nilai budi bahasa kelab kali teruji. Namun ingatlah bahawa kesopanan dan kesusilaan ialah wajah kebudayaan kita. Tutur kata yang sopan, kita dapat lihat pada hari ini masyarakat mengamalkan bahasa dunia. Memanglah bahasa dunia penting, namun apabila terbiasa, bahasa dunia boleh membawa keburukan. Contohnya, jika saya bertanya, siapakah Jude Bellingham? Maka bergegar-gegarlah dewan ini dengan sorakan. Okey, apabila saya bertanya, siapakah Datuk Petinggi Ali? Maka bergoyang-yang kepala lutut. Benarkah begitu? Seterusnya adalah sikap empati dan adab yang tinggi. Adab yang tinggi merupakan penawar paling mujarab bagi melembutkan hati yang berprasangka dan memadamkan bara perselisihan dalam dunia digital maupun realiti. Kesopanan inilah yang membezakan bangsa yang bertamadun tinggi dan masyarakat yang tandus nilai kemanusiaannya. Hadirin yang saya hormati, 3 prinsip ini, kepercayaan kepada Tuhan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan ialah 3 prinsip utama yang menyokong bumbung kedamaian Malaysia. Jika patah salah satu tiang ini, maka sangatlah mahligai perpaduan yang telah kita bina sekian lama. Bukan sekadar diingati di minda, bukan sekadar diucap di bibir, tapi hayatilah ia dengan sepenuh jiwa dan raga. Bukan perahu sebarang perahu, syarat muatan, syarat harapan. Rukun negara tiang bersatu, paksi keharmonian sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.